Betul dia kuat. Oh, you nak main tak dengan saya 2 jam? Aku macam sebelum korang dengar ni, baik korang like, komen, subscribe dulu. Okay, sambung cerita lah. Assalamualaikum. So disebabkan aku dah tak ada konten nak buat, tapi aku rasa macam nak bercerita sebab benda ni jadi kat aku. Benda ni memang scary lah, tapi benda ni bukan pasal hantu. Okay, aku buat long story short lah. Okay, cerita dia bermula bila aku kena tengok kamera, nanti aku cakap aku menipu pula sebab benda ni betul. Cerita dia bermula bila aku pergi tengok bola. So aku pergi tengok bola game game Manchester United lawan dengan Chelsea. MU je. Dan game tu start pukul 12.30, habis dalam pukul 3 macam tu. Aku pergi kat mamak. Lama kan duk buang. So bila dah pukul 3, aku nak buat apa lagi? Aku pun nak siap-siap bayar balik rumah. Tapi cerita dia bukan start kat situ. So bila aku nak dah bayar apa semua ni, so aku pun start motor nak balik. Dan aku pergi hantar member aku dulu. So lepas aku hantar member aku ni, aku pun balik sebab macam nak cakap rumah member aku dengan member aku yang lain tu agak dekat, dan rumah aku agak jauh sikit lah. Tapi tak ada jauh mana, tapi boleh tahan jauh juga lah. So start daripada situ, aku dah hantar member aku semua. Aku pun jalan straight. Lepas tu ada aku tengah bawa motor. Tapi aku jenis bawa slow, 40, 50, 60, 70 macam tu lah. Tak sampai 80 aku rasa aku bawa slow lah, sambil layan angin malam kan. Tapi tiba-tiba ada orang naik motor kat belakang aku. Naik motor MT-15. Aku ingat motor MT-15 warna hitam. Hitam hijau tak silap aku. Tak apa, hitam je. Nah, dia naik kat belakang. So aku bawa slow, aku ke tepi sikit. Dia pun macam nak potong aku. So aku pun macam bagi je lah dia potong. Dia macam bagi je lah. Tapi dia tak potong. Lepas dia potong aku, dia slow depan aku. Aku macam dia ni asal slow pula. Lepas tu aku pun potong lah balik. Tapi time dia potong aku tu, dia angkat tangan. Dia angkat tangan macam ni. Dia tengok aku sambil angkat tangan. So aku tengok dia, aku senyum. Lepas tu dia duduk sini. Aku time tu macam dah macam tak sedap hati lah. So aku pun pulang motor laju sikit, potong dia. Lepas tu bila dah potong dia, aku dah duduk depan dia. Dia macam ni aku, dia belakang ni lah. So aku macam tak apa, aku bawa slow balik lah. Sebab aku nak santai-santai lah. Tapi dia main duduk sebelah aku. So motor aku kat sini, ni dia kat sini. Okay, dia kat sini. Lepas tu dia tengok aku. Dia tanya aku satu soalan. Rumah kat mana? Aku macam asal tiba-tiba dia tanya rumah. By the way, naik motor ni umur dalam 30-an nak ke 40-an lah. Dia tak muda, tapi dia tua. Aku tak tahu. Aku macam dia tanya rumah. Time tu aku dah risau lah. Lepas tu aku petik lah tempat-tempat lain yang bukan rumah aku. Aku petik. Lepas tu start daripada situ, dia bertanyakan kat aku satu soalan yang sangat menyeramkan bagi seorang lelaki tau. Dia tanya soalan. Mula-mula dia tanya rumah, aku cakap dia. Lepas tu dia tanya, you nak main tak dengan saya? Lepas tu aku buat Lepas tu dia tanya lagi, you nak main tak dengan saya? Lepas tu dia kuat, you nak main tak dengan saya 2 jam? Aku macam, time tu aku atas motor, aku tengok dia. Dia tengok aku. Aku macam, weh, apa babi dia ni? Time tu memang dalam otak aku dah gabrah gila. Lepas tu aku rasa silap aku sebab aku pun tak tahu. Lepas tu dia kejar aku. Aku ada video, nanti aku akan tunjuk. Lepas ni aku akan tunjuk video motor belakang aku, dan aku tengah bawa motor macam tu. Ni motor belakang aku dia ajak aku main 2 jam. Dia kejar aku. Lepas tu ada roundabout tu masuk kiri nak pergi rumah aku lah. Aku ingat aku dengan dia akan terpisah kat roundabout tu. Tapi tidak. Takut. Dia follow aku. Betul-betul follow rapat.
dalam otak aku time tu memang ni aku nak singgah mana, sebab aku time tu dah takut gila. Tapi tak, dia follow aku sampai kat rumah aku ada guard. Lepas tu aku singgah kat guard tu, aku cakap kat guard tu, ni dia follow saya daripada mana tak tahu. Lepas tu aku cakap kat guard tu, dia ajak main apa semua tak tahu apa. Lepas tu guard tu pun sembang apa kan dia. Aku start motor, aku masuk, aku pusing taman aku. Lepas tu aku masuk rumah. Tapi sumpah Mat, benda ni bagi aku sangat scary lah. Aku tak tahu asal dia nak. Muka aku ada nampak macam jambu sangat lah. Ada nampak jambu lah. Takkan sebab rambut, sebab time tu aku pakai helmet kan. Tapi time tu memang sangat amat scary lah. Aku time tu motor aku bearing dah barai. Tapi time tu aku tak fikir bearing langsung. Memang aku macam, yang penting aku selamat. Sebab dalam otak aku nak pergi singgah kat kedai mamak ke, kedai apa-apa. Tak pun nak pergi balai terus lah. Aku macam time tu macam, ni kalau dia ada apa-apa ni, aku rasa dia macam. Tapi sebenarnya dia why aku macam, sumpah sebab benda ni first time jadi dalam hidup aku. Dan aku harap benda ni tak jadi lah. Sebab aku kan orang, kalau hang naik motor, lepas tu orang sebelah ajak sembang, mesti macam sembang je kan, macam baik hati lah. Tapi time tu dah pukul 3. So aku pun macam senyum. Lepas tu time dia tanya soalan, cakap you duduk mana. Time tu aku dah start takut lah, asal dia nak tahu rumah aku pula. Lepas tu dia ajak aku yang kepala aku tak boleh belah. Kenapa? Aku dah tak terkata-kata sebab benda tu sumpah unexpected. Sebab dia lelaki ajak lelaki 2 jam. Like, hang ni terlalu. So please don't be. why Aku takut gila bodoh sampai sekarang. So memang, tapi esok tu aku keluar, aku lepak juga, balik ke 3 juga. Tapi macam korang pernah terfikir tak, macam korang tengah bawa motor, lepas tu kalau aku perempuan, dia mungkin logik sikit lah. Sebab lelaki memang akan suka perempuan. Tapi lelaki suka lelaki dan dia dah berumur, dan mungkin dia dah ada isteri, dah ada anak. Tapi kenapa kena aku? Itulah persoalan dia. Dan aku still tak boleh brain. Aku still cuak je kalau aku lalu jalan tu macam, sini tempat aku kena ni. Seram. Dia macam, aku balik rumah macam aku terfikir, ke sebab rambut aku yang panjang ni nampak macam perempuan bila pakai helmet. Tapi macam tak logik. Sebab kalau aku perempuan pun, tu sebenarnya dah kira. Sebab dia ajak aku main mat, aku dah tak boleh berkata-kata. Sebab aku macam, what? Tapi time tu memang tak fikir lah. Time tu memang aku pulai motor, memang tak fikir apa. Aku tak tahu aku nak ada video time kejadian tu lagi ke tak. Tapi aku akan letak video time starting daripada aku tengok bola, dan aku akan letak semua. So moral of the story, jangan balik lewat. Sebab apa? Lelaki pun dah tak selamat sekarang ni. Sebab manusia berubah. Dan manusia sekarang ni berubah menjadi semakin pelik dan sangat menakutkan. So aku sebagai lelaki yang dah kena benda ni, aku tak nak orang lain kena. Dan sangat scary lah bagi aku. Seram kan? Tidak masuk di akal. Macam mana orang boleh macam mana orang boleh, apa yang membuatkan dia nak terfikir untuk suka lelaki? Aku pun tak tahu, wallahualam. Dan ya, jangan balik lambat, bahaya. Sebab
lelaki pun dah tak selamat. So sampai sini je video kita. Tu je story aku sebab aku dah tak konten dan benda tu pula jadi kat aku. So Assalamualaikum. See you next video.